nampak macam biasa tapai goreng kak. Selalu orang makan tapai biasa tapi biasa dah habis. Wah, itu pun habis? Habis dah. Allah. Tadi ada orang borong. Yang ada ni je. Tapai goreng ni macam mana kak? Dia macam ni tau. Okey. Kita ada tapai yang saya silakan untuk saya goreng. Alright. Lepas tu nanti kita bancur tepung lah. Kita bancur tepung gandum je kita pakai. Tepung gandum Dia, kita yang letak. ni apa kak? Ubi Ni tapai ubi. Okey. Lepas tu kita bancur tepung. Nanti kita goreng lah. Tepung macam kita goreng pisang je. Okey. Kalau kira macam mana? Macam mana kira? Kalau dah siap goreng macam ni, 5 ketul RM3. Ini tapai pulut lah kan? Itu tapai pulut. Biasa punya lah. Itu biasa. Yang ni macam mana kira? RM1. RM1. Kalau tapai ubi tu RM3, tapi tu lah dah habis dah. Yang mencong tadi lah. Okay, tepung ni. Ni tapai dia. Alhamdulillah macam ni. Dia rasa macam mana kak? Macam mana dia? Saya tak pernah makan tapai. Itu yang saya tak tahu. Ya, tapai ni dia rasa nak cakap masa-masa manis tak juga. Manis lah. Kita nak rasa. Tak berani. Tak mabuk pun. Lepas tu kita goreng lah macam cekodok. Dia selain kita boleh goreng macam ni kita seketul-seketul macam pedak contoh kan. Kita blend, buat cekodok pun boleh. Air tapai pun ada. Air tapai pun ada? Ya. Boleh tengok tak? Boleh. Semua pasal tapai kat sini? Semua pasal tapai kat sini. Nama kedai tu tapai Warisan. Air tapai? Ya, ni air tapai. Ini tapai? Ni bukan lah? Ni bukan, ni nama dia rucuk. Ni santai. Okey. Ni air tapai? Ni air tapai. Macam mana buat kak? Kita tapai ubi tu kita blend. Okay. Macam kita buat smoothie tu lah. Nanti kita campur dengan air. Apa rasa dia? Rasa dia macam yogurt. Pernah minum air yogurt kan? Lebih kurang macam tu lah. Air tapai ubi. Kat mana nak cari semua ni kak? Boleh dapatkan di Gerai Tapai Warisan, Kampung Bukit Kucing, Jeram, Kuala Selangor. Waktu operasi? Kita buka Sabtu Ahad saja daripada pukul 8 pagi sampai 4 petang. Pagi kita ada sarapan, nasi lemak, semua dia lah. Lontong. Sabtu Ahad je? Sabtu Ahad saja. Hari Isnin Jumaat tak ada? Kita ada. Akak select ni hari ni? Akak select hari ni? Select shell je. Memang hari weekend je lah? Weekend je. Sebab nak buat tapai ni pun dia makan hari. Dia bukannya hari ni buat kita petang boleh makan. Peram lagi dia peram 3 hari. So macam agak walaupun hari Rabu tu dah sibuk ambil ubi kat Sincan. Khamis baru buat. Satu hari boleh buat berapa banyak tak? Saya kalau niaga ni saya buat dalam 90 kilo. Banyak. 2 hari untuk 2 hari. So far habis lah? Habis lah, alhamdulillah macam ni lah. Benda rare kan? Sebab kat sini tak ada orang buat. Ada juga orang buat, just jual tapai je lah. Macam saya perbagaikan. Ada benda lain juga. Macam ni rucuk. Apa tu? Rucuk ni santan. Yang pelik-pelik je kak? Itulah. Kamu kena rasa macam kat gambar ni. Ni lah rucuk. Orang Jawa. Bukan orang Jawa. Rupanya biasa hari raya. Bulan puasa je. Ni santan. Santan ni makan dengan roti Pinang.